dia melantun balik. Okay, kat sini ada volatile sedikit sebab tengok volume sini nampak consistent above average, tapi candle naik turun, so kena hati-hati kat sini, sedikit volatile. Mungkin kita boleh tarik, kita trading dekat tail yang banyak ni kan. So kat sini volatile, candle besar kecil, naik turun, dan kat sini dia break. So bila dah break, kita boleh exit dekat banyak-banyak tail ni kan. So kalau dah banyak tail, volatile, volume pun macam consistent above average, nampak not good sign. Lepas tu dia dah break kita punya tail, kita punya consolidation, nampak macam ada kat sini pun dah macam top sebab nampak tail, lower tail volatile. So tak nice kalau kita nak hold. Kalau kita tarik dekat sini pun mungkin okay untuk kita confirm dia dah trend dah lemah kan. Cuma kita exit lebih awal untuk sebab kita nak, kalau dia nak naik pun macam susah kan. Sebab terlalu volatile, volume pun dah habis. So lebih baik kita entry awal daripada sini. Tapi kita kena decide macam mana nak exit.